Yelah kalau back to back case ni biasalah. So kita tak boleh nak cakap tak nak. Sebab yelah dah tanggungjawab kan. So takkan nak cakap tak nak pula. Nak tak nak kena pergi. Kita ada pernah sekali tu kes satu hari tu banyak kes, macam-macam jenis binatang kita tangkap. Lepas tu malam tu pula tambah pula dengan banjir. Kalau banjir ni memang lama lah. So operasi mengeluarkan mangsa dari tempat banjir. So daripada siang sampai ke malam, sampai ke sebelum subuh lah. Subuh baru balik. Tu dia badan dah barai lah. Dah penat lah. Tapi mental pun dah barai lah. Tapi jalan je lah. Bila balik tu balik tu dah tak fikir lah. Nak mandi ke baring gone lah. Dah tak fikir lah.